Hello guys, selamat kembali ke channel aku, Netgi Kuya. Dan bersama dengan Ani Kuya. Ya, hari ini hari yang sangat cerah ya guys ya. Okay, oh ya, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya. Sorry kalau aku jarang buat video ya. Dan ya, ini kesempatan aku untuk buat video semula sebabkan kalian tidak subscribe, tak ada komen dan tak ada like. Jadi aku main yang mood SNS stuff saja dah. Okay, ya. Hari pertama ya, buat apa? Menebang kayu. Let's go. Cari kayu. Jadi aku akan percepatkan video edit ya. Ingatkan apa ni tadi, kapibara ternyata. Mana kaki bara? Mana ada kaki bara di sini? Ini bukan kaki bara. Ini kapibara. Ini bukan kaki bara. Ini kaki babi. Kaki babi. Ya, itu bukan kata toxic ya. Sebabkan aku tak cakap toxic ya. Ini ah, betul-betul ada babi di sini. Okay. Ingatkan kapibara. Ya bukan ya. Di scam. Nama apa lagi? Dia cari batu. Cari batu. Cari batu. Sekejap, betul siapa yang cari batu? Siapa yang ada ni ya? Ada Amadilo. Ini kalau dia dua pakai pickaxe kayu sih tak lucu ya. Lah. Ya udah dah. Nampaknya aku kena ambil batu dah. Cari batu masa. Ni tak payah buat. Ya, anggap aja aku tak buat ya. Kasihan. Anggap aja ini sampah. Okey. Mantap. Astaga. Udah. Ni dah buat. Tak cakap. Ya dah, aku akan ambil batu di sini ya. Okey, lanjutkan videonya. Okey. Oh my god. Cukup lah ya, 60. Masuk tu buat pokoknya terus untuk dah kayak macam pedang, kayak macam kapak batu ya. Kita buat ala-ala macam ni lah ya. Kapak batu. Aku kasih ke kaku sedikit ya. Okey ni. Ni kapak, ini pickaxe, ini pedang. Ya, mantap. Yalah. Ya, kita cukup dah ya. Lumayan cukup. Memang. Baik. Astaga, macam makan biba juga kali. Tu ada domba. Kita kena makan benda yang halal. Tapi dah makan biba kan bertambah banyak.
Tapi ini lebih berhasil daripada makan biba. Tu banyak. Loh, kau ngelit. Tapi kan Kita banyak biba ni. biba itu haram. Kena cari makanan yang kita bisa makan. Seperti mana ya berdiri air banyak. Macam itu. Seperti lembu, kambing. Tapi kalau sudah kelaparan harus dimakan. Ya, memang. Makan mentah. Kan dia Minecraft kan bukan kita makan kan. Ya. Ada lava PTV kat situ. Ada lava tapi tak ada apa ni? Tak ada iron. Kenapa sih malah biba ya? Cuma mendekat. Mendekat. Mendekat apa? Mendekat apa? Wow, Minecraft ini sungguh ya, mendengarkan apa aku cakap ya. Diberi air walaupun satu kotak satu keping air kan. Dan juga koal. Aduh, kata lagi dong. Okey. Nampaknya udah. Aduh, katanya dong. Oh iya. Apa ni? Ada satu yang apa ni? Satu dia apa ni? Dia YouTuber juga. Dia betina. Ada satu YouTuber juga. Dia main game Minecraft juga. Sama juga. Aku yang ni kuliah gitu. Dia main Minecraft. Dia selalu komen. Selalu komen. Ya. Terima kasih ya kerana setiap kali video tu komen-komennya. Wah guys, semua bro. Nak pergi mana? Tak bagi tahu pun. Pergi mana? Pergi ambil sugar Chinese tu. Di sini panggilnya ya tebu ataupun tebu kan namanya. Kalau bahasa Melayu tebu ya kan. Namanya tebu kan? Tebu lah. Bukannya bulan ni. Tebu. Ya, namanya tebu. Ada maklum wanita ni. Toyol. Ada hati-hati. Nah, mantap. Au, terkena. Astaga. Apa tenggelam? Oh my god. No. Nyawa tinggal sikit. Alamak, mati. Ya, mantap. Agak sedikit nenek susah nak gerak. Pasal-pasal lah. Besar kemungkinan lain mungkin. Besar kemungkinan lain. Minecraft makin lama makin update kan. Ya, kalau kau nak tahu Minecraft ini makin lama makin update ya. Jadi makin lama nge-lag ini Minecraft ya. Tak macam dulu. Kalau dulu Minecraft itu tak nge-lag. Ya. Ini aku yang pakai iPhone guys. Ini aku yang pakai iPhone.
Kalau aku pakai PC. Ya. Nah. Jadi lagi aku cakap terima kasih ya yang selalu komen tu. Banyak. Doakan ni bisa mandi kat PC juga. Ya. doakan. Ya, doakan anakku ya. Apa ni? Ada PC juga ya guys ya. Amin. Au. Kalau kalian tahu, kalau kalian jumpa Enderman, pastikan naik ke air. Jangan jadi macam aku ya. Jadi kayak gitu ya. Mati ya. Ya. Jap. Niki mana? Niki pergi mana? Nigi mau tenggelam. Oh. No, dah tenggelam. Tak apa, tak jadi tenggelam. Tadi tenggelam. Kat mana? Tak nampak pun. Ada. Aduh, kenapa sih tu ni kata banget dah. Kaya cuci muka dah. Wah. Tak satu kampung juga lu nak ke Jaguar ya. Tak satu kampung. Kurang. Nak apa ni buat kekuatan Zeus betul. Kau nak buat kekuatan Zeus ya. Niki dah jauh ke? Niki. Bukan Niki. Siapa Niki? Astaga. Siapa si Niki? Siapa itu Niki? Gue namanya Niki ya, bukan Niki ya. Siapa si Niki? Niki ke mana? Niki, N-I-G bukan Niki. Astaga. Siapa sih? Kalau kalian tahu Niki itu siapa, kalian bisa komen je ke bawah ya. Siapa tu Niki? Bukan Niki. Seperti guys, gua nak bercakap dengan sama di atas. Sebentar ya. Wah, apa aku sudah bagi? Wah, terangnya. Astaga. Ani menisai sama creeper. Wah, guys. Meeting dengan dewa atas tadi. Ya. Ni kat mana? Janganlah panggil Niki. Nama yang betul tu N-I-G bukan N-I-K. Bukan bukan N-K-I. N-N-K-G. Jadi macam mana nak Niki. Wah, kau nama kau sendiri tak tahu ya? Betul. Mana ni? Niki lah. Niki. Aduh, astaga. Kalau kalian dengar, anda sebut nama apa ya? Niki ataupun Niki. Ya udah, gua ubah deh nama gua jadi Niki dah. Capek dah. BTW kita berenang dah. Kita buat sampai bot. Kayu tak cukup. Ya, kayu tak cukup. Ada domba. Sebentar. Ada domba. Ni kau. Belum kau. Ya. Katanya dong. Kenapa hidung ni terlampau gatal? Aduh, capek dah. Sini, siapa nak bawa? Niki pun Niki lah. Capek dah.
Udah ke? Udah. Dah. Okay. Aku akan skip dulu. Ni masih apa ni? Masih ingat yang ni buat video explore. Ya. Oh ya kan, apa ni sebelum skip, aku nak kalian subscribe jugalah Ani Kuya ni ya. Kesian Ani Kuya guys, dia baru 8 subscribe doang ya. Subscribe ya, subscribe. Dah sampai. Wah, I tonton. Akhirnya saya sampai. Capek mendayung. Apaan tu? Camel. Apa ni camel tu? Okay, sampai ya. Sorry. Aku punya mic terlalu jauh. Oh, kata camel tu dia selalu dekat village ya. Bohong ya. Tu camel. Astaga, mana nak camel. Camel tu dia tak kisah jantan atau betina, tetap bisa naik tu. Bisa nombor 2 tau. Ni bisa nombor 2 tau. Bisa nombor 2. Ya. Tapi masalahnya mana ada ni. Mana ada apa itu nama macam tu. Apa namanya tu Apa ya? Dia kena pakai shader. Pakai shader. Pakai shader ya. Kena pakai apa ni? Apa kau namanya dah lupa dah. Oh, siapa kau? Nak ingatkan je tu lah. Astaga. Apa sih aku tak bisa cakap bahasa Melayu betul tak? Campur. Oh my god, padang pasir. Gimana ni nak cari makanan je? Susah ya nak cari makanan dekat padang pasir ni. Ada kehidupan hidup di sini. This temple. This temple ya, bukan jangan temple lagi ya. Balik-balik tersalah je sekejap. Sorry guys ya, kalau ada bunyi angin-angin bahkan aku terbawa panas ya. Wah. Oh, ingat nah. Ayam ni. Wah, ada warna biru tu. Terlangkah tu tak? Takkan. Dah lah weh, kuat dah cuba lah. Tapi tak bisa. Apa ya? Dah tekan W dalam mana? Dalam mana dah? Ni apa? Wow, ada warna biru. Lah. Oh, nama tak ada villager. Ada village ke? Hari kedua tak ada apa-apa di sini. Reset temple tak ada. Jadi gimana ya? Maaf ni. Macam mana kita tamatkan Minecraft kalau tak ada jumpa apa-apa ya? Kat sana tu ada lava ya? Kan macam lava ya? Kat sana mungkin ada katanya dong. Alamak, dia mesti laba-laba. Ui, ada zombie house. Ada mata warna putih ya. Ui, ada mata warna putih. Wah, mata dia menyala. Wow. Oh wow, macam Hello Brand ya. Mata putih ya. Alamak, macam mana ini? Ni lagi.
Lari. Kita harus ke mana ni? Kelaparan dah lagi. Alamak. Tadi. Janganlah. Ada. Janganlah hidup ni kata-katal. Aduh. Alamak. Aduh. Oh no. Taman. Medi. Aduh. Macam mana ni? Tadi village apa? Yang satu lagi. Tinggal satu part. Yang tinggal lagi 3 lagi. Aduh mak. Tukar depan. Cepat sih ada village ada sini. Okay, aku akan skip ya sampai jumpa village makin. Kita naik bot dah. Kita naik bot terus lah. Capek udah ni. Naik bot. Aduh, mana nak cari tempat lain nanti ya. Dah sampai. Ini gatal. Tak. Dah gatal. Okey, sampai dah. Okay. Hidung gatal. Alright. Jangan saya gatal guys. Kita kenapa ya? Ada mama saya beban. Sorry ya. Oh, itu aku. Okay. Dia jual apa? Jual apa? Jual apa? Dia ada jual apa? Apa lu? Apa ini? Amber sus. Ngadu animal. Wow. Baik lama lah kalau kita tak pernah jumpa rumah witch lagi kan? Ya. Kau bukan ada rumah witch juga kan? Dah lama dah tak jumpa rumah witch ni. Ya. Jarang jumpa. Kalau kalian tahu, jarang saya jumpa kalau rumah witch kayak gitu ya. Bayangkan Bayom lebih tak sesulit mana. Tapi rumah witch tu kayak macam entah sulit nak dijumpa ya. Pagi-pagi orang kan pasti ada senang gitu kan jumpa gitu. Mudah aja mah rumah witch mah. Aku bilik. Kau tak ada ya? Kau. Rumah ni kita nak pakai botol. Pulau ni kayak besar sih. Dah jadi dulu ke? So kan ni keliling apa ni? Keliling pulau ni. Itu besar besarnya. Kita keliling dulu kecil.
Pakai kapak. Pakai kapak. Bukan naik. Bukan naik. Ha. Astaga. Orang cakap mana naik. Tapi feeling ini kayak kabus-kabus ni kayak mana seram ya. Seram, sejuk, senang. Tapi sejuk okey sih. Sejuk okey. Tapi seram tu tak tahu lah. Ada kuat. Gitu ada apa? Ada air. Kasi nak masuk. Wah. Cakap masuk nasib baik terjatuh. Tapi masalahnya persiapan makanan tak ada. Ya. Tak ada. Sikit banget ya. Ya udah deh kita masuk. Ya. Dah masuk dulu aja. Ya ada MSF. Ada MSF. Ada MSF. Ada MSF di bawah. Tu. Ada spawner. Bayangkan. Spawner mana? Di luar Silia. MSF kah kamu? Saya mungkin ada. Wah ada. Kerjaan mau. Wah. Penerangan. Ya, mama. Ya. Oh, panas. Wow. Astaga, santai lah. Kau baru je masuk. Yo, santai bah. Kau baru masuk. Ingin, wow. Apa ini? Kau baru datang tiba-tiba. Kau baru datang. Kau baru datang. Au. Apa tu? Betul. Capek ya. Capek. Bau juga ya masuk ya. Oh, thank you. Yang masalahnya makanan ya. Apa tu? Astaga. Wah, di mana tadi? Ya. Kita tak ada persiapan je. Terus masuk aja ni. Sama myself. Wow. Jiwa mencakap ya. Alamak. Ada crafting table tak? Stable? Ada apa ke? Tak ada stable. Au. Oh, apa tadi? Aku di mana? Oh, di sini. Wah. Tahu tak? Gara tadi mencari, tahu tak? Susan, gua betul-betul mencari. Kau kak nge-cheat ya. Kau gagak nge-cheat ya guys ya. Susan, aku kagak nge-cheat guys. Ya. Kalau kalian tiba-tiba dia kuya kok tiba-tiba kat situ ya. Kau bisa. Itu cara gua ya. Itu cara gua ya guys ya. Jangan dah. Bro. Kau bisa panjat tak? Kau bisa panjat tak? Ya. Oh my god. Ni kuya ada constable ke? Ni kita ada. Kayak ni.
Oh ya, kan kau akan ada state ya. Kau tak buat. Tak siap. Tak terfikirkan ya. Aku tidak terfikirkan, sorry. Aduh, katanya dong. Terus guys, sakit hidung gua guys. Sebab kalian tidak subscribe ni punya pasal. Sebab kalian tak subscribe, hidung gua gatal ya. Nah, gatal. Sebab apa? Sebab kalian tidak subscribe sama sekali. Dan komen sama sekali. Komen pun satu 2 orang je. Itu aku yang kan. Itu ya. Apa nama dia? Dah lupa dah. Pokoknya dia dah. Astaga. Capek banget dah. Capeknya. Udah. Guys, aku percepatkan aja dah. Pesan. Dah aku tak boleh dah. Dah aku tak berkata, jadi aku tak boleh cakap terlalu banyak. Jadi aku skip je ya. Aku tak boleh cakap banyak. Pesan. Ada okay, guys, aku tak boleh cakap banyak. Sama banget dah. Wah santai. Apa sih? Nasi lagi apa sih? Air ni kacau banget. Aduh. Macam contoh. Capek banget lu koyak. Kau bisa ya dekat situ? Ada tegang kan? Ni kalau video ni terlampau 1 jam kan. Kalau video ni terlampau 1 jam, aku terpaksa ni part kedua dah. Ataupun episode kedua. Sebab kan terlampau kepanjangan je. Ataupun 1 jam setengah gitu. Sebab kan aku banyak skip dari kalau najukan. Ya. Bangsa macam aman ya kelihatannya. Okay, just. Jap, macam ni kayak macam. Wah, kau terapa ada shield. Kau terapa shield. Oh no.
Wah capek udah capek. Coy udah capek seriusan. Udah capek Haji terus-terusan guys, ni aku dengan Nikuya tu dah sampai sejauh ini ya. Kalau nak tahu ya, ni aku jumpa satu pulau tu ada dekat pada ni lah gitu ya kan. Terus apa ni, aku tak nge-cheat, sumpah aku tak nge-cheat langsung. Apa ni, aku kesini sebabkan ada koal. Aku dapat koal segini ya. Ada dapat koal segini dan juga dalam ni gitu. Aku dapat koal gitu, makan apa semua. Jadi ya, aku punya video tu tiba-tiba jadi 1 jam 1 minit. Tak tahu kenapa. Jadi ya, ini untuk closing doang ya. Untuk closing doang, macam menjelaskan semua benda ya. Okay, menjelaskan semua benda tu macam ni ya. Aku kan ni kan, aku pergi ke sini semula. Lepas tu Nikuya malah tiba-tiba menyesal. Jadi aku terpaksa putar balik. Putar balik terus aku ke sini semula gitu guys. Aku ke sini semula, tapi tak pergi ke gua semula, tapi aku pergi ke apa ni, tengok lah apa semua gitu kan. Aku dah ambil call apa semua tu ni. Jadi aku terpaksa istirahat di sini terlebih dahulu ya, sama dengan Nikuya gitu. Jadi video kedepannya tu tak tahu lagi ya. Aku nak aku nak undang satu fans yang menurut aku yang komen ya. Kalau kalian nak gabung sekali, kalian kena komen di bawah ya. Kalian komen di bawah. Jadi aku dengan Nikuya tu cadangkan tu ya, kalau macam ada orang minat main makeup gitu kan, dengan collab juga itu berdua ini yang subscribe-nya tak setinggi mana pun macam YouTuber lain. Jadi ya, betul. Okey, begitu aja untuk kali ini ya. Dan jangan lupa like, komen juga subscribe. Dan jangan lupa like apa ni, subscribe juga Nikuya. Dan doakan kami berdua mencapai 100 subscribe ya guys. Okey. Ya. Dan juga like. Okey. Nikuya sini. Okay. Oh sorry. Itu kata Nikuya. Sorry. Okey. Mau tu keluar. Ada. Ya udah. Sampai situ aja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, juga subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya mungkin ya. Dan bye. Masa untuk next video.